Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tajuk transformer dalam bab elektrik dan kemagnetan. Okey. Dalam bab ni kita akan menjalankan eksperimen untuk membina transformer penaik dan penurun voltan. Okey, yang kedua kita dapat mengetahui lebih lanjut dan berkomunikasi tentang transformer dan penggunaannya dalam peralatan elektrik di rumah. Dan yang ketiga, kita dapat menyelesaikan masalah bernombor menggunakan formula yang melibatkan transformer. Okey, apa itu transformer? Okey, transformer ialah satu alat untuk menukar voltan arus selang alik, yang mana transformer ringkas terdiri daripada teras besi lembut yang dililit dengan dua gegelung penebat, iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Okey, bagaimana murid-murid ingin tahu gegelung primer dan gegelung sekunder? Okey, satu tips cikgu nak bagi tahu di sini. Okey, kita lihat pada bekalan arus yang dibekalkan. Okey, jika murid-murid lihat di sini, bekalan arus dibekalkan pada bahagian kiri. Jadi, sebelah kiri tu adalah gegelung primer, manakala sebelah kanan adalah gegelung sekunder. Okey, ini adalah sistem grid nasional yang mana murid-murid boleh tengok bagaimana sampainya bekalan voltan ke rumah kita. Okey, di Malaysia kita mendapat bekalan voltan sebanyak 240 volt. Okey, di sini cikgu nak terangkan apa dia transformer injak naik dan apa itu transformer injak turun. Okey, transformer injak naik. Okey, bagaimana tadi cikgu dah terangkan, kita nak tahu daripada gegelung primer dia lebih sedikit dan gegelung sekundernya adalah lebih. Bila murid-murid lihat di sini, gegelung primer dia lebih sedikit berbanding gegelung sekunder. Okey, di sini murid-murid akan nampak peningkatan yang mana okey, bilangan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan mengalami peningkatan bilangan lilitan. Okey, jadi di sini kita katakan dia adalah transformer injak naik. Okey, bagaimana pula dengan transformer injak turun? Okey, cuba murid lihat lagi tips yang cikgu bagi. Bekalan arus ulang alik di sebelah kiri itu adalah gegelung primer, manakala di sebelah kanan adalah gegelung sekunder. Jadi murid-murid nampak bilangan di sebelah kanan lebih sedikit berbanding di sebelah kiri. Jadi ini adalah transformer injak turun. Okey, yang mana bilangan lilitan gegelung primer adalah lebih banyak daripada gegelung sekunder. Okey, ini contoh eksperimen yang kita lakukan dalam amal. Okey, tujuan eksperimen 6.1 kita akan membina dan mengkaji fungsi transformer ringkas injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Iaitu kita tengok pemboleh ubah dia, dimanipulasi adalah bilangan lilitan gegelung sekunder, bergerak balas ialah kecekapan mentol, kecerahan mentol, dan dimalakan ialah bilangan lilitan gegelung primer. Okey, bila kita pasang litar seperti ini, kita akan dapat keputusan yang mana bila kita letakkan bilangan lilitan gegelung primer sebanyak 30, bilangan lilitan gegelung sekunder 15, jadi kecerahan mentol P adalah cerah manakala S adalah malap. Jadi di sini kita katakan dia adalah transformer injak turun. Okey, jadi hipotesis ini diterima yang mana transformer injak naik digunakan. Voltan sekunder akan lebih tinggi berbanding voltan premier, iaitu voltan input. Transformer injak turun digunakan, iaitu voltan sekunder akan lebih rendah berbanding voltan premier input. Jadi murid-murid boleh lihat di sini bilangan lilitan gegelung sekunder N S ialah 60. Jadi kecerahan mentol P malap dan kecerahan mentol S sangat cerah. Jadi nampak di sini ada peningkatan. Okey. Okey, jadi cikgu berhenti di sini dulu. Buat kali ini kita akan bersambung subtopik seterusnya bagi tajuk transformer pada episod yang akan datang. Terima kasih.